letak beg, pergi makan jap. Best lah. Kalau malam Phuket meriah, tengok sekali. Tinggal angkat sikit sini. Okay, sekarang kita orang nak tukar plan untuk pergi ke Masya Cafe. Halal lah, Masya halal. Halal, Masya Halal. Kita orang dah pernah pergi lah. Sekarang tengah Masya. pergi ke Masya. Oh, Masya. Itu Masya halal ke Masya Cafe? Sekarang kita orang dalam perjalanan untuk pergi ke Marsha Cafe Halal. Okay. Kita jumpa bila dah sampai nanti. Okay, kat depan tu lah kedai Masya Halal Cafe. Dekat je tadi. Kalau penuh tak dapat lah. Sebab dia viral tengok OTD. Ni dia. Jadi betul yang ni kedai viral OTD sudah datang. Gempak dia punya kedai. Okay. Kita orang baru lepas habis makan. Sekarang kita orang nak pergi menuju ke hotel kita orang. Ini masa tu kita orang pergi siang, tak meriah sangat. Ni malam pun meriah. Kita orang dah sampai kita orang punya hotel. Wow. Nama hotel ni Peranakan Yosuke Hotel. Yo, ada Perak sikit. Inilah lobby dia. Tenang pun tenang. Macam apa hotel Baba dan Nona. Kan Mi? Macam hotel Baba dan Nona. Tenang. Okay bang? Oh. Yes, sudah. Ni bang. 405. Yeah. Give kat. Bang. Atas lah. Assalamualaikum. Suasana okey. Kasih kat sini. Okay guys, ni lah dia punya hotel. Dalam bilik dia. Cantiknya, ya Allah. Oh, dia punya toilet pun nampak luas. Hari ketiga. 15 September 2024 pukul 8.23. Sekarang kita nak cari breakfast dekat Phuket. Sekarang pun dah hari ketiga. Kita nak beberapa hari je, we enjoy. Ini juga nak pergi Qatar Beach. Sekarang kita orang dalam perjalanan untuk pergi breakfast. Wah, bandar dia memang Doraemon. sekarang kita orang dah sampai. Breakfast kita orang halal. Ramai tu. Tahu tak ramai. Tahu juga berjalan. Tahu juga
Jom jalan tadi. Okay. Sekarang korang nak pergi ke station bus. Korang dah ambil luggage semua, dah take out. Sekarang nak pergi station bus. Ambil berapa minit abang? 17 kan? Jom. Jam. Okay. Sekarang korang dah kat dalam bus pergi ke Kata Beach. Bang, ni nak pergi Kata Beach kan? Lari je kita orang lari. Nasib baik sempat. Ambil gula sikit. Kita orang sudah naik bukit ni. Mau naik bukit lagi Kata Beach. Orang dah dekat Caron Beach. Belum sampai lagi dekat Kata Beach. Jauh sikit lah. Caron Beach. Oh. Inilah dia. Orang dah sampai di Kata Beach. Sekarang kita orang on the way untuk pergi ke hotel kita orang. Silver Sand. Tujuh. Merah ni. Inilah hotel Silver Sand. Tan. Wow. Kolam dia. Check in pukul 2. Dah sampai dah hotel. Sekarang pukul 12.07. Kita jalan kan sekarang? Okay bang? Okay. Orang nak jalan-jalan. Sebab check in pula pukul 2. Sekarang kita orang kat dalam 999 Mart. Besar pun besar juga. Ada jual baju. Cik Din ya. Ya Allah. Cik Din. Oh, iPhone. Nanti basuh. Wash. Bang, nak pergi sebab Orang belum check in lah sebab check in pukul 2. Sekarang pun pukul 1.16 baru. Lagi berapa jam ya? Jadi dengan masa ni kita orang nak jalan-jalan lah. Jom. Seorang kat Kata Beach. Tapi bukan hari ni lah kita orang mandi. Mungkin esok. Hari ni kita petang ni rasanya kita orang mandi kolam kat hotel tu lah. Ini apa? Mandi. Lah. Kita jumpa kat hotel nanti. Kita orang nak jalan-jalan untuk view pantai ni. Assalamualaikum. Sekarang kita orang nak night walk. Makan, jalan-jalan. Tapi itulah hujan. Kita orang terpaksa pakai baju hujan lah. Let's go. Night walk. Wow. Dah punya tempat tu. Bukan main lagi.
astig aku. Ya, ya. Ring road. Pula tempat pakaian-pakaian, mainan, art, seni, ring. Simpang. I love Phuket. Apa muat.